saya suka hati atas alasan yang kukuh, atas alasan yang munasabah lah. Itu yang bagi aku alasan untuk azan adalah satu alasan yang bagi aku munasabah dan apa yang dia fikir tu ke arah diri dia dan apa yang kamu tengok azan. Tapi aku rasa tepat. Bilik-bilik ovulasi. Kok ovulasi juga? Saya ovulasi hari kedua. Hari pertama. Ready tak? Pun Okey, so korang kita dah sampai office. So memandangkan hari ni macam apa tahu, macam kita tengok kat preview tadi, azan dah nak mesti. Jadi kita buat. Dapat ni saya nak bagi tahu kat korang. Saya masak asam pedas ayam dan yang ni dendeng. Diberi disponsor oleh Kak Long Cafe dekat Kota Warisan. Terima kasih ta, dia fans kita. Fans AI. Dari mana? Kota Warisan. Terima kasih ta. So hari ni asam pedas ayam ni request daripada Hazan. Sebab saya pun dah tahu lama dah Hazan nak release hari ni. So saya tanya dia nak makan apa. So dia request asam pedas ayam. Sini masuk. Ni saya bawa favorite awak. The last interframe. The last interframe. Wah, Zon. Ibu. Hai Hazan. Macam apa? Yang ni dendeng. Yang ni ada orang bagi. Yang ni sponsor. Ada kakak. Asam pedas ayam. Asam pedas ayam. Request daripada awak. Dapat. So Una tak dapat nak bagi hadiah. So Una masak. Don't say anyone. Don't say anyone. Don't say anyone. Don't say anyone no it isn't. Semoga dekat luar sana lebih berjaya, okey? Aku sayang awak tau. Semoga lebih berjaya juga. Okey. Jaga diri tau. Benda boleh. Last. Mana tak boleh? Boleh mama mana? Boleh. Mai awak jangan buat apa-apa. Mai saya nak buat. Mai saya yang buat kat awak. Malam ni. Abel. Ada orang bagi donat dekat Abel ni. Kamu donat? Abel ni fans Abel ni. Dia bagi donat, dia cakap Abel tahu, dia tahu Abel suka donat. Sampai hati Abel, Abel tak mau makan donat, dia bagi Abel. untuk pengetahuan semua, ini saya bagi tahu saya bukan tak nak. Saya kalau pemberian orang ni jarang makanan jarang saya makan. Dia gitu, kita bukan nak fikir buruk tapi kita nak mengelakkan daripada sebarang benda-benda yang tak elok. Jadi kita tak kenal. Abang pas kat saya makan. Azam makan. Faham kan? Bukan nak nolak rezeki tapi boleh orang lain makan apa. Saya hargai. Bukan saya tolak, saya tak makan. Saya ambil tapi saya tak makan, saya bagi orang lain. Yang ini takkan nak tolak, yang ini takkan nak tolak. Rugi kalau Sebab tolak. saya tahu siapa bagi. Tak ada siapa bagi. Apa-apa jadi dia. Tak apa-apa jadi cari saya. Saya kalau makan saya nak papa. Papa. Ya Allah, mana papa? Papa busy. Mana papa ada? Papa ada. Ni nasi Saya siapa? tak makan kalau Unan. Dia tak mau makan aku tuang. Tuang belik bubuk kat papa hang ni. Papa hang dah bubuk kat ni. Inspektor, hari ni ada kes apa inspektor? Papa isi papa. Hari ni Thank you, Nah.
Mantap, Hari ni saya akan tutup KCIT. Kuah, Bapak. Kuah. Hazan Satu keluar, betul je. kita raikan Hazan keluar. Saya akan tutup kes, saya akan jauhi daripada kes-kes item yang merosakkan item. Si inspektor. Dia cakap dalam kelambu. Tangan ni tak masuk. Ini Masul! Nak pergi Masul ni? Ha? Ya, pergi basuh sekarang. Alah, macam lah tak biasa. Alah, macam lah tak biasa kan? Side joke. Ini semua tentang hati, coba pikir kembali. Janji kamu buruk cari karena alasan tak tabari. Besar tanggungjawab Syami. Tak tahu pula Syami ada anak angkat Bukan ni, bukan ni. La. Bagi dia duduk. Bagi duduk atas tu. Sampai dah. Masuk pergi makan. Pergi makan. Makan kena tangan kita Melayu. Tapi tangan papa. Mulut boleh. Weh. Ni. Nak angkat. Papa susah, Papa. Ni mengada lah anak hang ni. Ni anak hang paling tua ni. Mengada nak berdukung betul. Sabar anak sayang. Rina dah hari ni tak? Tengok. Ha? Rina ada hari makan lauk mana? Polis aku tertinggi. Rina ada hari makan lauk. Rizal punya mana? Makan nasi je. Makan aku. Yang aku sakit. Rina, makan Rina. Nanti mengajuk dia. Nanti dekat. Ni kenapa ni? Ni tak masak ke? Kau malu kan nak tunjuk muka kau kan? Kau malu kan? Dia nak tunjuk kata bini dia tak masak tu. Oh ya tu. Bini mesti tak sedap masak Hari makan sini tidur. Ni anak. Dia makan. Bukan Syami, papa. Kaget Papa. Lapar. Banyaknya anak-anak lah. Syami pakai mic Syami. Cukup kan tu bagi anak makan. Bagi anak makan cukup. Okey, makan. Makan. Aisyah. Bukan nak keluar ke? Alah, nak pindah rumah, nak keluar AI. Apa dah? Tak profesional langsung. Capik. Oh, tu konten je. Tak. Apa yang kau terfikir? Nak stay? Dendeng. Tak. Sumpah, aku kecewa bila dapat tahu yang kau tak keluar. Aku bagi tahu kau pindah nak keluar. Kenapa? Aku nak ikut pindah rumah ke? Alamak, nak ikut pindah rumah pula. Dia sweet ke? Ni anak hang ni Syami. Asal apa pasal tudung kau ini ni? Siapa nak tutup dah muka kau ni? Smart lah. Ni smart. Ni alang-alang ni tanya. Awak dah makan ke? Cakap. Alang-alang ni. Tandai dia ambil sendiri lah. Itu tudung streetwear lah. Sekarang boleh lah ego kau. Harry nak makan apa? Harry. Jangan je Abai buat konten yang pasal XX tu dah jangan. Harry nak makan apa? Nak. Oh, Makan okey, nasi. okey. Harry nak apa, makan apa? Nak lauk apa? Nak jadi apa? Tak ni apa bending kau kecut ni weh? Jadi undang masa hari Senin ni. Udah. Jangan buat Luqman nak makan kecut dah tu. Thank you. Kan? Makan. Tunggu hidung Syami kecut lambat lagi. Alah dia main hidung ni. Siapa? Hidung dia pun penyek. Dia sedut. Okey lah, tak adalah ubah shadow muka. Aku Abu Bah Tak nak. Takut kau? Dia pula orang paksa nak pergi bawa sekolah. Ni donat siapa ni? Apa yang kedekut sangat bawa 2 karton ni? Tak. Besar. Lepas tu besar. Pandai macam kau je lah boleh makan seorang. Ya, betul. Potong. Potong lah. Kalau aku dengan Hazan dah seorang satu, lain tak kongsi. Nuan nak tambah jangan bagi jangan bagi. Nuan jangan bagi tambah Boleh ni Boleh bang. Kenapa? Ha? Tadi nak apa tapi ni isi. Itu dendeng. Weh. Kau. Kanda. Weh. Tengok tu. Mengada lah dia. Weh. Tengok tu. Pergi jual lah. Dia
tak ada makan Tahu kalau pun tak kau ada bikin konten aku. Dah tinggi kenapa dua? Dah guna dah tadi. Eh. Yang saya contoh kamu. Ha, ni bukan kerja. Kerja. Kerja saya. Biar saya. Apa hal pula? Weh, aku Kau curang depan-depan Apa? Aku kan memang servis untuk buatkan benda ni. Tak ada, kenapa siap kali dia? Tak ni untuk Amri lah. Ada lah. Amri mai sini. Amri mai nak bubuhkan. Mai nak bubuhkan untuk Amri. Ya Allah lah. Jealous tak bertempat lah dia ni. Nak balau. Aduh lah. Nak buat bentuk lu. Hei, ni kalau kahwin ni. Tak lama. Dah apa? Guna. Kau fikir untuk Dah kenapa? Nak tinggal tu. Weh, siapa weh? Jujur. Kau hijau. Jujur. Support tak? Apa cerita ni? Tak, jujur. Aslah. Tak payah suruh papa bubuk mat kita Asal bubuk. nak pelik lah ni. Aslah. Ya. Dia yang buat Namanya. Weh, Abang. kenapa? Tak tudung kau ni. Inspired by Ramkam. Ha! Macam Nemo ni. Tuduk pun ada curly. Macam Nemo ni. Inspired by rambut dia lah. Weh, Weh, inspector. Bagi laluan weh jaga bagi lalu. Nak isi ke apa? Sekejap. Saya menyelam sekejap, cuba cari Tak isi. payah. Tak payah. Biar mama yang buat. Papa ni aja. Weh, biar mama yang buat. Mama ke opa? Nak puas je. Ya. Kata gitu. Paling tak pun cakap lah Umi ke apa, Mama tak sesuai. Tak boleh, mak. Umi yelah, terlalu yelah. Islamik untuk kita yang munafik. Ya, kalau awak Mama, yang ni Mami. Mami Jarum. Tak ni sambungnya. Kau punya. Macam tak sihat je nasi kau ni. Amri. Nampak tak ada seni? Una ada seni weh. Aku suap makanan ni. So sedap. Kau nak letak mana? Ayam. Tapi kejap dia tak makan, dia tak Tak. makan bagi isi Mana? tapi dia ambil juga. Isi, kau nak isi. Kau nak isi. Kau ambil ni. Sudah pedas ke? Dapat? Tak pedas. Pedas ke? Tak pedas. Pedas. Aku tahu. Pedas tak pedas? Sikit. Asal boleh makan, Asal tak makan pedas tapi dia boleh makan. Pedas. Kau ambil sikit je lah kuah dia. Kau ni ada perajal orang Mana ada pedas je? Nak bagi semua saja perut. Maju. Maju. Okey. Ni apa hal ni? Weh. Ui, semuanya. Ambil sikit. Tak, kereta bulan pertama belum bayar lagi action. Siap ni. Jangan kereta tak ada tinted action dengan aku. Ambil. Wah. Ambil isi dulu, ambil isi. Jadi kerat macam ni Rif. Wih, ni tinggal kat siapa ni kerat ni. Kau Anak tengok. orang ni. Jari Rif tu. Ya, tak payah tapis sangat. Cuci bandang. Weh. Rasa dulu. Tak. Ya, Astaghfirullahaladzim. Dia tak makan pedas. Tak, betul tak Pasal nak pedas tu. sangat pun. Dah jadi ayam ni lah ibu kukus. Asla boleh makan. Tak ambil lah terus lagi. Ya Allah, Ni. ni kenapa ni putih-putih sikit. Bro. Icat ayam ni terus. Saya cakap pedas tadi. Sambal. Oh, ni bukan pedas. Letak balik. Dah pucat dah. Letak balik. Ya Allah, ya Tuhanku, dia dah pegang dayam tu. Pegang tak apa. Dah letak dekat air pipe tu. Ya Allah. Terus semua cair dah kuah. Hang ni ajaran hang. Bising lah Faen ni duk panggil Lokman. Bising kau. Ni kacau macam orang boleh tak? Tak ambil lah terus. Sikit. Separuh kau. Tolong tengok. Tolong tengok tak masalah. Aku nak tanya asal buruk sangat donat ni. Tak, donat pun kala kepekat kemarin tu. Gula ke dekut? Makan. Weh, dah kena taik hidung kau. Ha? Dah kena. Mana Ni makan? Buti dah kena kat hidung kan ni. Yang tu dah tu. Ambil terus. Nasi ni apa? Badak mengendam. Satu. Ihin makan Ihin. Anak soleh makan InsyaAllah. Gila korang ni. Kami, yang ni kalau papa tak ada ni anak ni lah dia bantu mama. Yeah. Dia lah balaci utama mama. Tapi dia tak perform pun dalam konten. Dia buang sampah je. Koci kena kot. Putih lebih. Tak, yang hitam tu kau lah. Makanlah orang bagi. Banyak Oh, ya. comel.
Rama. Papa awak kata saya. Apa kata saya? Mama tak boleh kata apa lah. Mama tak berani nak kata apa-apa. Nanti papa nak bubar. Weh, kau weh. Papa nak Semua bubar. donat Papa kau weh. nak tinggalkan mama. Nampak tu dia tengah pengurat doodling tu. Nanti kau dengar. Jangan terkejut dengan aku. Weh. Weh, kepiak weh. Weh, asal bau lengan Luqman ni. Nak makan? Tak mau. Kenapa tak mau? Oh, kenyang. Makan juga. Tak mau. Makan. Kenyang. Kenyang. Weh, banyak tu, banyak. Sikit buang separuh. Majuk ah. Ha? Majuk ah. Mengajuk tak panggil aku. Cepat. Nak apa? Ih, dekat-dekat. Nak apa? Empang tu. Nak kuah Tak daging. payah bagi. Habis punya budak ni. Aku nak pergi dating pula ni. Cepat dah. Tak payah. Share. Terima aku share. Eh, Ha? partner dia Sophie. Kau panggil lah aku. Kenapa pada share? Itulah mana aku. Engkau ni kan? Fikir bos. Nak lagi? Nak tambah? Tak apa Azan. Dah. Hari terakhir ni bawa je lah balik rumah. Bawa lah. Nanti bawa balik bekas je. Balik je. Memang untuk Azan. Tak nak. Tak apa. Masa tangan kau tak FIP. Anak aku. Sebab saya semalam saya masak footage tu, dia nampak ore-ore. Kata kenapa lah tak merah ayam asam pedas aku ni. Alhamdulillah. Ni request daripada Azan. Azan. Saya tak ada hadiah tapi saya masakkan untuk dia. Baju pun entertain. Nah. Orang Habis leka sambil makan sambil tak membaca apa yang tulisan dia tu. Donat ni. Tak ni lah. Main-main. Makan sampai habis ah. Ya. Bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Habiskan ah. Duduk sini. Duduk sini. Mana nak duduk? Duduk. Tiga. Bagi tu Aisyah. Alah. Tak payah beritahu tadi kan Jan. Just friend tu kita Aisyah buat apa? Just friend lah. Oh ya tu. Oh, Kalau aku dengan kau nak? Ah? Kalau aku dengan kau? Just me and you. benda apa ni? Meluat aku tengok ni. Ha? Alah, Syami jela ke? Ya Allah, first time rasa macam Syami jela dengan Muna. Syami nak tambah lagi? Kau tak rasa lagi komitmen konten dia. Sengit dah pula. Ya. Sedap. Alhamdulillah. Nak tambah? Kenyang? Penat mama masak, nak tak makan kenyang. Nak party yang. Kenapa tadi mati phone? Ha? Siapa call? Mana ada siapa call? Siapa call? Ada emoji. Tipu. Ada sini tau. Macam ni Janganlah. Aku tak boleh orang sok-sok ni. Kita ngap ni. Ni. Siapa punya ni? Ya Allah. Ni Amri punya nasi ni. So korang itu saja konten saya pada hari ini. So asal pedas kita pun dah nak habis dah. Dan kita pun dah ada tinggal lagi sikit. Nanti kita bagi kat geng-geng editors. So yang mana watching, terima kasih. Yang support, yang mana fans dengan Azan, fans dengan saya punya konten juga NAIT. Terima kasih atas support. Ibu. Lepas ni tak ada siapa dia nak panggil. Panggil saya ibu. Saya akan paksa semua orang panggil ibu kat Una. Tak apa, nanti satu hari ada anak-anak Una akan panggil Una ibu juga. Tapi kalau dia panggil lain Hazan sebab dia tak sama macam Pak Hazan. So Una akan merindungi awak. Jaga diri dekat luar sana tau. Nanya Una kat atas pentas tadi sumpah tak nak nangis. Tapi bila datang peluk tu bencilah air mata. So, jaga diri tau. Terima kasih Kak sebab sudi masakkan untuk kita orang semua. Sudi masakkan untuk aku. Ayam masak pedas yang aku request ni. Thank you. Dendeng pun thank you Kak. Thank you. Dia macam rasa disambut ada dendeng. Kan. Thank you Una. Semoga Una berjaya di luar sana, di sini, di mana-mana pun Una berada. Semoga apa yang Una masak menyampahnya aku yang ini. Ini paling beria menangis hari. Tak tahu kenapa. Dia bilang, Dia dah get ready dah, dia tak nak pakai makeup.
dia kata Daripada nak nangis. bukan. Dia kata apa tau? Lepas ni tak ada yang faham lawak aku. Dia tak Siapa melawakku? tak ada sekarang. Aku rasa orang-orang luar semua dah ramai perasan yang Faik ni Pak kelakar. dah kelakar dah sekarang. Sejak Faik kelakar, aku dah tak kelakar dah Faik. Antara sebab saya release lah. Sebab saya dah insecure dengan Faik. Saya rasa macam, ui Faik kalau cakap Oh, kelakar. tu lah puncanya. Pak release lah. Tak, Cakap, begini. dia cakap silent. Jangan. Dia kalau buat tak jadi. Aku berlawan dengan dia. Kalau kelakar salah satu dah jadi, dah gelak, dia akan sakit hati. Bang, kayak gitu hati kita adem. Dia pernah buat lawaknya dah jadi. Dia sakit hati. Orang ajar. Banyak gila momen kita orang dengan Hazan sebab dia memang rapat gila dengan kami kan. Lawak dia kadang-kadang tak faham. Apa nama Faik je lah yang dia menyambutnya. Saya pun tak sangka orang Sabah boleh faham lawak saya Johor. Kurang sangat pula lawak Johor ni boleh tahan. Lebih kurang sabar je. Betul. Saya doakan semoga korang berdua Ting. Dah rasa kah? tak, baru kayu putih sekarang. Aku baru ucap kayu putih. Aku doakan semoga korang berjaya lagi dan jadi YouTuber terbaik. InsyaAllah. Amin. Di sana jaga diri. So tak adalah. Thank you Faik. Tak adalah customer yang akan cakap, Ibu, nak makan. Yang risau Una, Ya. apa yang darah-daging aku melalui makanan yang kau masak ni. Memang akan jadi tai masalah. Selain jadi najis. Dia juga jadi pahala untuk Una. InsyaAllah. Thank Tapi you. hari ni resepi yang sampai dah ni resepi Mira. Una juga. Dia suka clear. Suruh Una buat. Nasi ni resepi Pak Nasi dah sebab ya? Oh, kat kedai Hussein bawah tu. Oh, Okay. masuklah. Aku cuba kalau tak kelakar ni aku keluar terus tau. Okey. Pinggan ni resepi aku. Okey, bye. Azan! Azan! Tak nak keluar lah kau betul-betul lawak Sumpah tak expect tu. Kali ni memang aku faham gila-gila. Ya. So, jumpa dekat next content. Bye. Ibu Una dimurahkan rezeki selalu. Semoga yang jadi daging kamu semua Jadi dekat mana? dapat kebaikan Kat depan. kepada semua Allah Subhanahu Wa Taala. Azan. Tak apa, lepas ni kita akan bawa Azan balik kampung. Azan dah berapa? Salam. Dah lapar dah ke? AIT New Generation yang baru yang pertama untuk hari ini. Dipersilakan Masa